Soalan ni soalan memang bagi markah free je lah dekat korang. Korang boleh guna kalkulator je untuk selesaikan benda alam ni. Okay, tapi saya ajar lah secara manual kan. Okay, tengok ada 3 matrix tau. Okay, yang matrix yang pertama ni korang ada nombor dekat luar matrix. Okay, so bila ada nombor dekat luar matrix, korang kena darab nombor yang dekat luar ni darab dengan nombor yang dekat dalam. Darab dengan semua unsur matrix. Okay, contohnya 2 darab 2 dapat 4. Okey, korang tukarlah kat sini jadi 4. Lepas tu 2 darab 2 jadi 2 darab 3 jadi 6. 2 darab 1 jadi 2 dan 2 darab 2 jadi 4. So nombor 2 ni dah tak ada lah. Okey, now bila korang nak tambah ataupun tolak matrix, korang kena pastikan semua peringkat tu sama. Semua matrix ni peringkat dia adalah 2 kali 2, di mana dia ada 2 baris, 2 lajur. Kita tambah dan tolak dulu untuk baris pertama dan lajur yang pertama, okey, iaitu nombor 4. 4 tolak 4 tambah negatif 1. Jadi berapa? Negatif 1. So jawapan dia, ini semua betul. Seterusnya kita tengok jawapan baris pertama, lajur kedua pula. 6 tolak dengan negatif 7 tambah dengan 4. Baris pertama, lajur kedua adalah 17. Okey, so kita tengok pula untuk baris kedua lajur pertama, 2 tolak dengan negatif 1 tambah dengan 5. Jadi 8. Baris kedua lajur pertama adalah 8. Okey, lepas tu yang terakhir sekali, baris kedua dan lajur kedua iaitu 4, 3 dengan 2. 4 tolak dengan 3 tambah dengan 2 jadi 3. So jawapan dia adalah A.